Guys, korang perasan tak yang China sekarang ni tengah agresif untuk kurangkan kebergantungan pada sistem pembayaran global yang berasaskan US dollar. Jadi apa yang diorang buat? Diorang keluarkan satu plan baru untuk luaskan penggunaan yuan dalam sistem pembayaran sendiri iaitu CIPS ataupun Cross Border Interbank Payment System. Dan objektif utamanya adalah untuk gantikan sistem SWIFT. Untuk kita mudah faham sistem SWIFT ni sebenarnya macam sistem surat menyurat bank antarabangsa lah. Setiap kali kita nak hantar duit kita ke luar negara, bank kita dan bank penerima akan guna SWIFT untuk hantar mesej tu supaya duit dapat dipindahkan dengan selamat. Tapi masalahnya sekarang ni, sistem SWIFT tu dikuasai oleh orang barat, terutamanya US. Sebenarnya, China dah dapat mengesan benda ni tau. Katakanlah satu hari nanti berlaku ketegangan yang lebih serius antara China dan juga US, dan US pula gantung sistem ni, jadi apa akan jadi kepada sistem kewangan China, betul tak? Nayalah dia orang nanti. Shanghai pula dipilih untuk jadi nadi utamalah dalam plan ni sebab dia dah memang terkenal sebagai hub kewangan global. Jadi dia orang nak perkasakan lagi infrastruktur kewangan dekat sana supaya lebih ramai pemain antarabangsa boleh guna CIPS ni. So ini juga bermakna China sekarang sedang membina satu highway baru iaitu CIPS. Dekat sini kita boleh andaikan bahawa highway lama tu adalah SWIFT lah. Cuma highway lama tu dia menggunakan US dollar dan highway baru ni dia dikuasai oleh yuan. Cuba korang bayangkan macam ni lah Katakanlah kita sedang berniaga lah Kita syok berniaga, sales semua cantik, semua power, untung pun cantik kan. Tiba-tiba bank yang mana kita ada akaun kita tu, tiba-tiba dia datang kat kita, dia kata, sorry aku nak tutup akaun kau. Macam mana? Tak ke kita menggelupur? Itulah masalahnya bila China bergantung kepada sistem SWIFT ni. US boleh dengan bila-bila kalau diorang nak, diorang gantung China daripada sistem ni. Kalau lebih banyak negara guna sistem pembayaran China dan juga settle dalam yuan ni, Beijing akan dapat dua kelebihan dekat sini. Yang pertama, dia dapat kuatkan kedudukan dalam rangkaian perdagangan global. Dan yang kedua, kurangkan risiko kalau US guna kuasa kewangan untuk halang ekonomi China. Saya nak bagi korang lagi satu contoh. Kalau 10 pelanggan kita dulu semua bayar guna bank A, iaitu guna SWIFT lah contohnya Tapi kalau 7 daripada 10 pelanggan dah mula bayar guna bank B, iaitu gunakan CIPS ataupun yuan ni, maka walaupun bank A sekat kita, bisnes kita masih boleh hidup.